Apa akan terjadi andai matahari tiba-tiba lenyap? Bayangkan suatu pagi kamu bangun seperti biasa. Kamu menolak langsir bilik, menjangkakan cahaya mentari yang hangat menyinari wajahmu. Tetapi, kali ini langit bukan biru. Ia hitam gelap tanpa sebarang cahaya. Tiada matahari, tiada bayang-bayang, tiada kehidupan seperti semalam. Dalam beberapa saat, seluruh dunia panik. Apakah yang baru sahaja berlaku? Adakah ini mimpi atau matahari benar-benar lenyap? Sekarang, mari kita bayangkan secara saintifik. Jika matahari tiba-tiba hilang begitu sahaja, tiada siapa akan sedar dengan serta-merta. Kerana, cahaya matahari mengambil masa 8 minit 20 saat untuk sampai ke bumi. Selama 8 minit itu, segalanya kelihatan normal. Langit masih terang, burung masih terbang, dan manusia masih bernafas seperti biasa. Namun, selepas tepat 8 minit 20 saat, kegelapan mutlak akan menyelubungi seluruh planet ini. Langit bertukar hitam legam, seolah-olah semua bintang dihapuskan dari langit. Tetapi kehilangan cahaya bukan satu-satunya masalah. Pada saat yang sama, tarikan grafiti matahari ke atas bumi juga hilang. Bumi selama ini bergerak mengelilingi matahari dalam laluan orbit yang stabil. Tanpa daya tarikan itu, bumi akan terus meluncur lurus ke dalam ruang angkasa mengikut haluan orbit terakhirnya, tanpa arah, tanpa destinasi. Kita akan hanyut di dalam gelapnya alam semesta, seperti kapal kecil di tengah lautan yang tiada hujungnya. Selepas matahari benar-benar hilang, bumi masih mempunyai haba dalaman untuk seketika. Dalam masa 24 jam pertama, suhu hanya turun beberapa darjah. Namun selepas seminggu, purata suhu global menjunam ke sekitar 70 darjah Celsius. Dalam masa beberapa bulan, lautan mula membeku. Permukaannya menjadi ais keras sejauh ribuan kilometer. Hanya lapisan air di dasar laut yang masih kekal cair, dipanaskan sedikit oleh tenaga dari teras bumi. Namun, itu tidak mencukupi untuk menyokong kehidupan seperti yang kita kenal. Tumbuhan akan mati terlebih dahulu kerana tiada cahaya untuk fotosintesis. Tanpa tumbuhan, haiwan herbivor pula akan kebuluran. Dan apabila rantai makanan terputus, manusia akan menjadi mangsa terakhir. Kita mungkin mampu bertahan beberapa minggu atau bulan dengan bantuan jana kuasa nuklear, tenaga geoterma, dan bekalan makanan yang disimpan. Tetapi akhirnya, dunia ini akan menjadi planet berkusunyi, gelap, dan mati. Tanpa matahari, bulan juga hilang cahayanya. Langit malam tidak lagi dihiasi sinar perak bulan purnama. Hanya bintang-bintang jauh yang kekal berkelip di langit gelap, dan setiap cahaya yang kita lihat hanyalah sisa tenaga dari galaksi yang berjuta tahun jauhnya. Bayangkan dunia tanpa siang dan malam, tanpa waktu pagi, tanpa matahari terbit di ufuk timur, tanpa warna jingga senja di barat. Hanya malam abadi yang membeku. Walaupun begitu, sebahagian kecil kehidupan mungkin masih wujud. Di dasar lautan yang dalam, berhampiran lubang hidroterma, masih ada mikroorganisma yang mampu hidup dengan tenaga panas dari dalam bumi tanpa memerlukan cahaya matahari sama sekali. Namun di permukaan di mana manusia tinggal kehidupan akan berakhir. Bumi yang dulu biru dan indah akan bertukar menjadi bola ais kelabu, mengembara tanpa arah di ruang kosmik yang sepi. Tiada lagi awan, tiada hujan, tiada lautan bergelora. Segalanya membeku dalam diam seolah-olah masa itu sendiri berhenti bergerak. Jadi, jika kamu pernah merasa matahari terlalu panas, ingatlah tanpa matahari, kita tidak akan ada di sini. Tiada oksigen, tiada makanan, tiada kehidupan. Setiap daunnya hijau, setiap titis air hujan, setiap degupan jantung semuanya bergantung pada tenaga daripada bintang itu. Matahari bukan sekadar bola api di langit. Ia adalah nadi kehidupan, pusat sistem suria, dan sebab utama kita wujud di planet ini. Tanpanya,
Bumi hanyalah batu sejuk yang terapung di kegelapan angkasa. Jadi bersyukurlah dengan setiap sinar yang menyentuh kulitmu. Dengan setiap pagi yang kamu lihat dan setiap senja yang kamu nikmati. Terima kasih, jangan lupa like, share dan subscribe.